Macam mana kulit kalau super oily? Super oily game dia adalah kalau awak dah buat double cleanse pun tak function, awak dah pakai moisturizer yang betul pun tak function. Maksudnya moisturizer formulation yang betul, ingredient yang betul, bahan yang bantu untuk counterback ataupun menyeimbangkan kulit masalah oily tu, pakai yang tu pun tak okey. Lepas tu apa yang awak boleh buat? Exfoliate. Exfoliate boleh dalam bentuk exfoliating toner macam ni, ataupun exfoliating liquid, ataupun boleh juga kalau awak tak sanggup nak berdepan dengan apa tu, pergi. Sebab exfoliating ni dia ada risiko pergi. Kalau awak tak sanggup berdepan dengan pergi, apa yang awak boleh buat? Awak pakai clay mask pun boleh. Tapi kalau awak dah buat semua tu tak okey, awak kena buat dua benda lagi. Benda yang pertama, mulakan dengan ingredient yang bantu kontrol minyak berlebihan pada kulit. Contohnya zinc, ataupun contohnya niacinamide dalam bentuk treatment product. Yang ni niacinamide dengan zinc. So, fungsi dia adalah niacinamide yang digabungkan dengan zinc, dia bantu untuk menormalkan produksi minyak pada kulit awak sehingga dia jadi macam umpama kulit normal. Dia tidak jadi kulit normal, nampak seakan kulit normal. Ataupun kalau awak pakai yang ni tak okey, please try satu benda lagi. Contoh retinol, ataupun kalau bukan retinol pun boleh, tak ada masalah. Dua produk ni adalah produk yang dia berfungsi untuk kontrol minyak berlebihan pada kulit.